Wanita hari ini berdoa untuk MHT ke-70. Masih lagi bersama kami dalam segmen tajaan. Hari ini bersama dengan Al-Ansar Health Sdn Bhd. Saya perkenalkan di hujung sana Cik Adnan Abdul Wahab selaku pengasas Magnetic Aura. Terima kasih bersama kami hari ini Cik Adnan. Dan juga Faradiba Ayub Abdul Khalil selaku pengurus pemasaran. Terima kasih bersama kami hari ini. Baik, kabarnya Al-Ansar Health ni dah menubuhkan 19 pusat terapi. Mungkin kita boleh kongsikan dari segi sambutan terhadap terapi yang dibuka ini. Jadi saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua penonton, tak kira di mana juga anda berada. Dan orang kata semoga tengah hari ini kita ditambah nikmat iman dan nikmat kesihatan. Bercakap tentang kesihatan, jadi kita tahu tak semua orang sihat. Jadi atas maksud tu kita sebenarnya kita di Magnetic Aura dan di Al-Ansar Health ni kita sebenarnya dah keluarkan lebih daripada 30 produk dan telah 5 tahun dari pasaran. Yang mana produk-produk kita ni kita ada formula khas lah, seperti kita diperkayakan dengan ekstrak mutiara, diperkayakan dengan tenaga gelombang aura, doa syifa, dan akan datang kita akan bacakan dengan terapi bacaan doa, bacaan Quran 30 juzuk. Jadi orang kata lagi satu, kita juga dalam tempoh 6 bulan kita dah buka 19 pusat terapi. Yang mana hari ini saya nak berkongsi dengan penonton siapa yang perlu hadir ke pusat terapi kami. Yang pertama sekali, bagi mereka yang ada masalah saraf seperti lenguh, kebas, lesu badan, kadang-kadang kita sakit pinggang, memandu pun sakit pinggang. Kadang-kadang kita bangun pagi kita rasa macam tapak kaki kita tu menyucuk-nyucuk, dan ada di antara kita yang tak boleh genggam tangan, tak boleh angkat tangan, dan di atas kursi roda pun masih lagi tercari-cari rawatan alternatif ni. Jadi bercakap tentang saraf, jadi orang kata bila hari ni ramai sangat yang datang, yang bertongkat, yang berpapah, yang berpimpin, berkursi roda pun sanggup datang untuk mendapatkan rawatan saraf kaedah Magnetic Aura ni. Kita tengok ni di VT tu ramai sangat yang datang ke pusat terapi kami. Jadi bercakap tentang kebas, ramai di antara kita yang kebas tangan. Orang kata kebas tu perkara biasa. Sebenarnya penonton, kebas ni bukanlah perkara biasa. Kebas ni tanda-tanda perjalanan kita dah bermasalah, urat saraf kita dah bermasalah. Jadi yang kita takut tu apabila penyakit kebas tadi berlarutan sampai ke bahagian bahu, bahagian kaki, dan kalau kita tak rawat, yang paling kita takut sekali apabila jadi pendarahan beku di bahagian kepala. Hari ini kita tengok ramai orang yang terkena penyakit angin akma, Jadi orang kata kepada mereka yang ada kebas, segera datang ke pusat terapi kami, yang mana 19 pusat terapi kami berada di seluruh Malaysia, termasuk di Sabah dan Sarawak. Dan yang terbaru kita juga telah buka di Tesco Ampang, bersebelahan Tesco Ampang, di Kuching, dan juga di Kota Kinabalu juga. Okey, saya. Itu apa yang diterangkan oleh Cik Adnan tentang 19 pusat terapi yang ditubuhkan itu. Kabarnya juga ada rawatan resdung. Mungkin Faradiba nak kongsikan. Ya, terima kasih Rina. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berapa ramai di antara anda yang mengalami masalah berjerawat ataupun kulit berjeragat dan juga berminyak, Berapa ramai di antara anda mengalami nafas yang berbau ataupun mempunyai gatal-gatal di mata, di hidung ataupun di telinga. Dan berapa ramai di antara anda mengalami bersin-bersin di waktu pagi. Dan yang paling kita takut ialah apabila ada sakit kepala. Jadi sebenarnya ini adalah tanda-tanda resdung, atau kita panggil sinus, di mana kepakaran kami atau membantu untuk menyelesaikan masalah sinus atau resdung ini. Jadi datang dahulu ke cawangan Al-Ansar Health di 19 cawangan di seluruh negara kita di Malaysia. Jadi kita ada pemeriksaan yang percuma kepada anda. Jadi apa yang kita buat rawatan ialah kita lakukan je pemeriksaan secara percuma, dan kita buang rawatan resdung tersebut, iaitu kita keluarkan ibu lendir yang berada di kepala kita, ibu lendir itu. Kita buang segala kekotoran, dan insya-Allah apa yang kita dapat selepas itu, insya-Allah alhamdulillah kita akan ada kepala menjadi ringan, nafas menjadi lega, tidur menjadi lena, mata terang, dan insya-Allah kulit menjadi licin, bersih dan flawless, Dan insya-Allah kaedah yang kita gunakan adalah kaedah Magnetic Aura. Jadi kita ada aura, iaitu di mana kita balancekan positif ion dan charge ion tersebut. Ya, insya-Allah bila ada aura ni macam kita send the vibration aura, yang keyakinan dan energi kita kan. InsyaAllah yang datang dahulu ke pusat cawangan Al-Ansar Health, kita siapa yang ambil package resdung, kita akan beri mereka package resdung tu beri secara percuma. Siapa yang ambil package resdung, iaitu barangan bernilai RM100 kepada semua penonton-penonton
wanita hari ini ya, istimewa sangat, bermula 5 hari, bermula daripada hari ini, dan catatkan segera save dekat nombor telefon seperti tertera di kaca TV anda. Dan insya-Allah kecantikan itu sebenarnya bermula daripada dalam. Insya-Allah ini usaha kita ya Rina. Ya, insya-Allah Allah yang menentukan segalanya. Baik, mungkin Cik Adnan boleh terangkan siapa agaknya yang boleh datang untuk sama-sama melakukan terapi di Al-Ansar Health ni? Ya, yang saya seperti saya cakap tadi, yang pertama sekali bagi mereka mempunyai masalah saraf. Saya nak ceritakan sikitlah pengalaman saya minggu lepas. Ada pakcik tu tak boleh angkat tangan kata 6 tahun tak boleh angkat tangan. Lepas kita buat rawatan, guna kaedah menti aura, gunakan minyak terapi menti aura ni, selepas kita buat urutan tu, alhamdulillah dalam setengah jam tangan ni tak boleh angkat tu dah boleh pegang telinga sebelah sini. Jadi kalau ada masalah saraf ni, bolehlah type kat YouTube urutan saraf menti aura. Yang penting datang dulu. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Cik Adnan dan juga Farah Diba di atas maklumat berkenaan dengan Al-Ansar Health. Kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Terima kasih. Terima kasih.